Hai, Assalamualaikum. Dark chocolate cookies. Sesiapa yang makan mesti ketagih. Cookies ni wajib ada tau setiap tahun di hari raya. Jom, teman saya rasa. Dah buka puasa, bolehlah kita rasa cookies ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar sendiri kan, rangup betul. Rasanya sedap. Nak buat je pun senang sangat. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 100 gram buttercup. Buttercup ni dah memang ada garam. Okey, kalau guna butter yang tidak ada garam, boleh tambah 1/4 sudu kecil garam. Seterusnya 1/3 cawan gula perang atau 50 gram. 1 biji telur grade A. Kena buang dulu pusat telur untuk elakkan bau hanyir. Seterusnya 3 sudu besar tepung jagung atau 25 gram. 1 cawan tepung naik sendiri atau 125 gram. 1/3 cawan gula caster atau 65 gram. 1 sudu besar serbuk koko atau 5 gram. 2 sudu besar black cocoa powder atau 15 gram. Setengah sudu kecil Amplex, ini adalah ejen perangup. 1 sudu kecil esen vanila ataupun guna penutup tu je. Setengah cawan coklat chip. Setengah cawan badam cincang yang telah disangai. Dan akhir sekali white chip compound untuk hiasan. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula blend halus gula perang. Supaya senang nanti kita nak hancurkan dia. Sekarang masukkan buttercup ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan gula caster. Kita kacau-kacau sedikit. Masukkan gula perang. Kita kacau-kacau sehingga kedua ni hancur. Seterusnya masukkan telur. Kemudian kacau lagi. Masukkan esen vanila. Esen vanila ini juga untuk elakkan bau hanyir telur. Masukkan serbuk koko dan black cocoa powder. Ayak dahulu. Kita kacau-kacau manja. Buat cookies ni jangan over mix nanti cookies akan jadi keras. Masukkan serbuk Amplex. Masukkan tepung jagung dan tepung naik sendiri yang telah diayak. Kita akan kacau-kacau sebati ke semua bahan ni. Dah nampak sebati tu, masukkan badam cincang yang telah disangai. Sekarang dah boleh masukkan coklat chip. Kita kacau-kacau lagi. Masukkan adunan ke dalam piping bag. Kemudian masukkan ke dalam chiller selama 10 minit. Buat cara macam ni senang nak pipe atas tray nanti.
Selepas dah ikat dengan getah, saya masukkan ke dalam chiller selama 10 minit. Selepas 10 minit, dah boleh pipekan di atas tray. Okey, dulang ni ataupun tray ni saya dah lapikkan dengan baking paper. Saya pipekan macam ni. Okey, nampak mudah je kan? Waktu pipe ni saya panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Saya guna oven The Baker 60 liter. Okey, boleh hiaskan dengan white chip compound. Okey, saya letak sebiji je, boleh letak lebih kalau nak. Sekarang saya bakar cookies pada suhu 160 darjah Celsius guna api atas bawah. Saya letak dulang pertama pada lapisan pertama oven. Okey, dan dulang kedua pada lapisan ketiga oven. Okey, ketiga dari bawah. Saya bakar 12 hingga 15 minit. Selepas lebih kurang 12 hingga 15 minit, saya tukar kedudukan tray dan bakar lagi. Okey, lebih kurang 12 hingga 15 minit juga. Saya guna api atas bawah dan offkan kipas. Masa dan suhu ni bergantung kepada oven masing-masing. Selepas cookies masak, biarkan ianya menyejuk sendiri di atas tray. Selepas sejuk, masukkan ke dalam bekas kedap udara. Ini penting supaya cookies ni tak lemau. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba dark choc cookies ni. Rasanya just nice, sangat rangup, crunchy. Okey, selamat mencuba resepi yang sangat best ni.